Syaitan ni dia kata, aku tinggalkan mereka hatta farraqtu bainahuma, sampai dua-dua bercerai. Iblis buat KPI review tiap-tiap hari. Ada hadis, dia panggil. Dan dia panggil ketua-ketua syaitan, bahagian apa ni, bahagian apa, dia panggil tiap-tiap hari untuk dia anugerahkan siapa yang boleh dapat mahkota dia, ataupun siapa yang boleh dapat kedudukan yang paling dekat dengan dia. Adalah dia bagi apa, wallahualam, kita tak tahu. Tuan-tuan sekalian, hadis daripada Rasulullah bagi tahu ada perhimpunan hari-hari, bahasa hari ni lah, tak pergi tulis saya bid'ah pula apa kan, khurafat apa semua pula, bahasa hari ni lah. Jadi kata Rasulullah SAW, yang Nabi tahu berita ni daripada Jibril ataupun daripada Allah SWT, satu hari Iblis panggil ketua-ketua. Maka Iblis pun tanya, hang buat apa hari ni, apa pencapaian hang? Oh, aku hari ni aku pergi ke sebuah sekolah, aku bisik kat mereka 30 orang sekali. Habis sekolah pergi sak dadah ramai-ramai. Iblis kata, bagus, tapi ma sana'ta syai'an. Ni ambil ayat Iblis betul-betul ni. Iblis kata, boleh lah ayat tu. Ma sana'ta syai'an ni kita terjemah bahasa kita kan, bagus ya, tapi boleh lah, tak cemerlang sangat. Tak cemerlang lagi buat tara tu. Lepas tu HOD syaitan hak nombor 2 ni bentang, aku pi kelab malam. Aku pi kelab malam, aku bisik kat mereka ni, suruh mereka ambil dadah dan kemudian berzina. Iblis tanya, berapa orang? Tadi dia ni 30 kan, aku 360 orang satu kelab malam tu. Iblis kata, bagus, tapi masa nak tasya'an, boleh lah. Ni terjemah bahasa saya tau, nak bagi faham. Kemudian Iblis tanya satu-satu sampai sekok syaitan ni, HOD ni, dia kata, Tuan, saya hari ni saya pi beberapa rumah. Saya masuk, saya pi bisik kat laki dia, dekat pasangan suami isteri. Saya porak-perandakan pasangan suami isteri ni. Saya kata bahawa saya bisik kat isteri dia, kata laki hang ni bagi nafkah tak cukup. Tengok adik-beradik hang, hak lain semua nafkah banyak, pasal apa hang dapat 1,000 sebulan saja. Dia pergi bisik macam tu. Kawan ni pun, isteri ni pun baru perasan. Dia kata, sungguh bagi 1,000 sebulan aku tak cukup kan. 1,000 ni nak pergi dengan spa, dengan apa, dah 250 sekali pergi, nak buat muka, nak buat apa, dah berapa ratus, tak cukup kan. Jadi dia rasa tak puas hati. Wahai tuan, saya bisik kat perempuan ni, hak isteri tadi ni, saya bisik kat dia lagi. Saya kata, hang tak ingat ke laki hang daripada awal dulu duk pakai ni, laki hang ni memang kedekut. Aku bisik. Akhirnya laki dia pun balik. Saya pun bisik lagi dekat telinga perempuan ni, isteri dia. Saya kata, hang tengok, dia tak boleh balik apa pun kat hang kan. Dia balik macam tu je. Kotlah hang tengok, tadi rumah jiran hang pi kemarin, benda apa laki dia buat balik. Dia duk bisik. Akhirnya mereka bergaduh punya pasal hari tu, akhirnya bercerai. Kata syaitan ni, HOD ni, dia kata, aku berjaya membuatkan pasangan itu bercerai. Iblis bangun. Ada satu riwayat yang dhaif, Iblis bangun. Riwayat yang sahih, fayudnihi minhu. Iblis kata, hamai duduk tang ni, hamai duduk dekat. Ini riwayat yang sahih. Riwayat yang dhaif, Iblis bangun, peluk dia, ambil mahkota, letak kat syaitan ni. Dia kata, ni'ma anta, hang ni memang jenis syaitan hak paling bagus. Ni'ma anta ni, hang ni kira syaitan hak habis meta. Sebaik-baik syaitan hang. Tu dia, syaitan ni dah jahat dah. Iblis puji syaitan ni, dia kata, aku tinggalkan mereka hatta farraqtu bainahuma, sampai dua-dua bercerai. Aku tinggalkan mereka sampai mereka bercerai. Iblis bangun, peluk syaitan tu, dia bagi mahkota dia, dia kata, ni'ma anta, hang sebaik-baik syaitan. Tuan-tuan yang dengar cerita ni kan, yang hadis ni betapa penceraian ni kadang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.